Kau tengok tanah tu. Nak beli? Tanah tu. 8 lot. Dengan bukit-bukit. Tanah aku. Hai, good morning. Hari ni kita hari ke-5. So aktiviti kita hari ni kita nak main saja lah. Kita nak main skate slope, kita nak main snowkart. Kat mana? Jom. Hari ini kami mulakan perjalanan seawal pagi seperti biasa. Destinasi kami kali ini untuk ke Hoshino Resort Tomamu Ski Area yang mengambil masa lebih kurang 2 jam 15 minit dari tempat kami menginap. Kalau semalam kami terpaksa meredah snowstorm yang agak lebat, hari ini lain pula ceritanya. Cuaca memang cantik dan langit sangat cerah. Misi kami hari ini cuma satu je. Kami nak enjoy salji dengan cara kami sendiri. Hai guys, kita dekat Tomamu apa tadi, ski resort. Ya, so kita nak main ski. Tapi kita tak main ski lah, kita main beberapa aktiviti yang diboleh dilakukan tanpa kita berski. So kita nak naik ke atas sana sebab kita nak buat aktiviti. So hari ni kita ada 2 aktiviti, snowkart, snow ledge, dan kita akan tengok-tengok atas sana lah. So sekarang ni kita dua dulu sebab Liza tak boleh. Dia tak lepas berat dia. So dia punya maksimum berat dia 100 kilo je boleh untuk main snowkart tu. Jom kita nak naik dulu. Sebelum main, kita nak redeem tiket dulu. By the way, kita orang beli tiket sehari sebelum sampai ke sini. Kita nak naik gondola dulu, nak naik ke atas. Jom. So kita nak register dulu guys. Okay. Tapi tiket kita dah beli awal-awal lah. Beli online lah. Kau kena book online reservation dulu. Harga 3,000 3,004 kalau tak silap, lupa dah. Untuk 1 jam lebih aktiviti. Macam tu. 1 jam dikira daripada bawah ni lah. Daripada bawah ni. Kan kita nak ambil slot yang lambat sikit lah. Tapi sebab korang kena book awal lah. Tapi susah lah nak predict, nak expect. Sebab takut kadang-kadang kalau snow tebal tak best. So hari tu pun kita tak book awal sebab takut snow, takut tak boleh main ke kan. And hari tu pun ikutkan sehari sebelum ada lagi banyak slot. Tapi semalam bila kita nak book dia dah full. Tapi better juga ambil pagi. Kan pagi-pagi ni cuaca okey lagi kat sini. Dan orang pun tak ramai lagi pagi ni. Kita nak ambil pukul 11 ikutkan, tapi macam dah ramai. So kita adalah pukul 9 subuh. Pukul 9 pagi. Aktiviti ni kalau ikutkan mengambil masa lebih kurang 40 ke 50 minit dari puncak sehingga ke starting point. Dan sebelum korang betul-betul ke atas sana, korang kena praktis dulu di kawasan yang disediakan. Okay. Thank you. Arigatou gozaimasu. Jom. Kita nak praktis dulu sebelum kita main dekat area yang betul lah, dekat atas sana. Dia gerak ni. Bila korang dah okey nak kawal snowkart ni, barulah korang akan ke checkpoint sebenar dekat puncak gunung. Nak naik ke atas sana, korang kena naik gondola dan perjalanan mengambil masa selama 15 minit je. Actually, kami berdua je yang main snowkart ni. Liza tak dapat naik. So, dia decide untuk tunggu kat bawah sebelum kita naik balik untuk next trip. Keadaan dalam gondola muat untuk 2 orang je. Seorang je gondola dia. Kan? Yes. Kecil. Yang Memang untuk 2 orang. Bukan jenis yang besar tu. Kita tak nak main snowball sebab kita orang main dah hari tu dekat Iceland. Once korang dah sampai, korang just keluar dan checkpoint sebenar bermula. Mana?
So kita nak turun ke sana lah. Kita punya track kat bawah sana. Jom. And sebelum tu, korang kena pastikan semua okey dan selamat. Yang paling penting, main dengan relax and chill je. And kita orang nak ingatkan, snowkart ni sebenarnya agak laju jugalah. Kita orang agak beruntung hari tu sebab cuaca memang clear and salji yang ada pun ngam-ngam je. Tak tebal sangat, tak nipis sangat. So, memang best untuk buat aktiviti ni. Sepanjang trail tu, korang sebenarnya boleh berhenti and enjoy view dari atas gunung ni. And kita orang tak tipu, memang cantik. Okay, ready? 1, 2, 3. One more. 2, 3. Alright. Thank you. 1, 2, 3. One more. Sekejap. 1, 2, 3. Kita orang tak expect yang aktiviti ni sangat best, fun and super enjoyable. Sesuai untuk korang yang tak main ski macam kita orang ni. Kalau datang sini, aktiviti ni memang kami recommend sangat. So, kita dah habis main snowkart. Experience best. Best gila. Kau boleh bawa anak-anak kau, family kau datang main ni. So happy lah, best gila. Tak payah main ski pun tak apa, main je snowkart kat sini. Then dia bagi masa yang secukupnya untuk ambil gambar. Kan? So basically kita ingat 40 ke 50 minit tu lama, sebenarnya tak lama pun. Dia tak lama pun sebab maksud dia 40-50 minit tu sebab ambil gambar. Confirm kau akan berhenti, Posing-posing. ambil gambar. Adalah beberapa spot untuk kita ambil gambar atas sana. And fun gila, fun gila. Fun. So kat situ boleh kat atas tu sekejap lagi kita nak naik balik Yes. gondola. Kita just nak sightseeing Kita lah. nak sightseeing je. Gondola tiket dia RM2,500 Yes. return kan. Murah. RM2,500 untuk seorang return. So Tapi tadi kita buat aktiviti lain lah. So sekarang kita nak sightseeing pula. Tapi tadi dia tak boleh, patutnya dia buat je lah kan. Kalau tak Liza boleh naik sekali lah. Maksudnya macam kita naik tadi kan. Habis kad tu dah letak tang mana? Takut dah tiba-tiba. Dia tak bergoyang kan? Tak. Dia tak goyang. Kalau yang Ha. dekat sorry lah, bukan nak compare, minta maaf. 3 kali naik cable car dekat and 3 kali sangat menakutkan, especially dekat penyambung tu. Penyambung tu Scary kan? Scary. Tengok ni okey je. Aku kalau naik dekat takut je. tak, aku rasa sebab kat dia tukar ni. Dia tukar. Mana side? Boleh pula. Itulah acah-acah ETS. Tapi ni okey lah, dia tak gegar. So keluar perok ya. Selesai main snowkart, kita orang naik sekali lagi ke puncak untuk layan view dan makan pula. Kami decide nak cuba signature dish dia orang kat sini. Konsep menu dia memang bertemakan awan. Memang ngam dengan suasana ke atas gunung ni. Oh yes, jangan lupa untuk try cloud cake dia orang. Memang super fluffy and harga pun affordable. Arigatou gozaimasu.
Lepas makan, kita orang sambung pula aktiviti untuk explore kawasan dekat atas ni. Sekali lagi, kita orang memang excited sebab pemandangan dekat sini memang cantik dan superb habis. Tengok view. Cantik. Depan mata ni berkali-kali ganda cantik lah. 快点，第一张椅子怎么没人坐？第一张椅子。 Ha. 你们站在旁边就好了。 坐站在那边好温柔，都不怕，根本都不怕高。 Tu. Punya bila kita berjalan di atas langit. Awangan. Di cloud walk kan. So kita berjalan di atas langit. Mana ada gelap? Siap. Ni cloud lah ni atas ni. Mana? Kau tengok. Lihat sebab kita clear sky. Liza tak gaya kan? Tak. Aku kan bro. So boleh nampak kat sini view. Cantik. Alhamdulillah hari ni cuaca sangat cantik. Kat sini gaya lah sikit. Actually dia macam konsep Langkawi sikit lah. Dia macam apa bridge dekat Langkawi tu, lebih kurang lah. Nak beli tanah kan? Kau tengok tanah tu. Nak beli? Tanah tu. 8 lot. Dengan bukit-bukit. Tanah aku. Okey aku pula tu. Nampak tak ujung tu? Tu tanah mak menakan aku. Yang tu tanah bapak aku masa tu. Aku kaya lagi sebab tanah aku. Aku dua je. Aku yang lagi. Ini dia punya apa? Apa yang kita orang boleh cakap, pemandangan dari atas puncak gunung ni memang antara yang paling cantik sepanjang trip ni. Kita orang memang lepak lama atas ni sebab view dia memang puas hati untuk korang enjoy. Dari Resort Center, kami bergerak ke Gao Outdoor Center untuk cuba beberapa aktiviti salji yang ada kat sini. Banyak aktiviti menarik yang korang boleh try, antaranya snow sledge, snow rafting, banana boat, snowmobile dan beberapa lagi permainan salji yang for sure akan memberikan pengalaman yang lain. Masa kami sampai tak ramai sangat pun orang sebab dah nak senja dah pun. Kalau korang stay dekat Tomamu Resort Hotel ni, korang memang akan dapat harga diskaun untuk aktiviti-aktiviti kat sini. Tapi sebab kita orang tak stay kat sana, so kita orang bayar macam biasa je lah. So kita ambil snow sliding dengan rafting. Total 9,000 plus lah. 9,300. Ni kalau nak main snowmobile pun boleh. Bila kita mencuba So yang tu banana boat mana ya? Konnichiwa. じゃあラフティングですね。 Ya. 少々お待ちください。 Oh. ラフティングです。 Okay. Mampus aku nak bangun sekejap lagi. Harga untuk snow rafting cuma 2,600 sen je seorang. And untuk snow sledge pula, harga cuma 1,500 sen seorang. Right. Yeah, not yet. Wait. Okay. Pegang tali ya. Tak. Yang ni tadi tak nak bagi.
Aktiviti ni cuma mengambil masa lebih kurang 10 minit je sepanjang 3 km. Memang best sebab sambil main, sambil tu juga kita orang layan view yang cantik sepanjang trail tu. Nampak best? Weh, best nak mampus Best ni. ke? Best gila. Weh, basah weh. Tapi best gila. Semua basah. Muka aku beku Dia saja bagi kita rasa salji tu. Thank you. So sekarang kita nak main sliding pula. Dia sebelah-sebelah je. Okey, ni ada apa? Snowmobile. Oish. So kita nak main sliding. Ada kuda lah. Oh, ni untuk ride kuda lah ni. Sliding ni bagi warna biru. Untuk yang dewasa punya lah. Kebetulan hari ni cuaca cantik sangat. So bertambah best. Marilah kita mencuba. Tapi dia penat sikit lah. Kena jalan-jalan. Dah turun sana. Jalan sana naik sini. Jom. Berapa tak harga dia? Dia 1,500. 1,500 untuk 5 orang boleh main sebenarnya. Oh, dia bayar 1,500 je 5 orang Abang, boleh main. Murah lah. Weh, 5 orang. 5 orang boleh Kira main. So 300 300 yen je lah. Untuk ni je kot. Untuk sewa ni je 300 yen. Lepas tu kau main lah sliding. Kita orang habiskan aktiviti hari tu dengan main snow sledge pula. Masa ni dah tak ramai orang dah pun sebab kawasan ni memang dah nak tutup dah pun. Tapi apa yang lagi best, sambil kita main, sambil tu juga kita layan pemandangan dan langit senja sebelum langit gelap. So actually kita orang Syaril struggle sikit nak cari resort ski yang okey. Okey, yang banyak aktiviti pening pun. So actually kita dah ada ski lain before, resort ski lain, tapi hujung-hujung kita dapat yang ni. And sebab yang ni dia lagi banyak aktiviti untuk orang yang tak main ski. Thank you. So kalau korang nak datang sini boleh. So kalau korang datang sini, kalau korang tengah cari ski yang banyak aktiviti and then tak ramai orang, Duduk dulu. boleh lah datang sini enjoy sunset. Tapi better datang petang kan? Yeah. Biasanya masa petang. Betul. Nampaklah kami duk main tadi. Menjerit macam kanak-kanak riang je. Benar ke? Dengar kan? Dengan kaki-kaki terangkat gitu lah. 2-3 kali dia accident. Budak-budak lain tak bunyi. Tak lain hampa dua orang je sini. Yang tadi tu best weh. Apa dia? Snow rafting. Makan salji pun makan salji. Makan sahaji kan. Dia bagi juga kepala aku weh. Pasal? Tu aku bawa suruh hang bawa seluar. Kepala. Takkan nak pakai seluar kepala. Ha? So pakcik tu tadi dia naik snowmobile kan. Dia start.
jaga tu. Stop. Break. Lepas kita orang main, kita orang just duduk, chill and enjoy sunset yang ada depan mata. Tak sangka, esok dah masuk hari terakhir kita orang dekat Hokkaido ni. Rasa macam kejap je. Tapi honestly, momen macam ni yang kami paling appreciate. Bila tak rushing nak ke mana-mana, just duduk, borak, gelak sama-sama and enjoy the view. Walaupun ni first time Liza join trip dengan kita orang harap pengalaman dekat Hokkaido ni akan bagi satu memori yang indah dan something yang dia akan ingat sampai bila-bila. Untuk episod akhir, kita orang just enjoy snowstorm yang heavy sepanjang perjalanan.